Alright, morning from Barcelona. It's day 1. So hari ni kita tengok apa yang kita boleh tengok. Apa yang kita boleh tengok dekat Barcelona dalam masa satu hari. Kita start 9:45 AM. Lagi bye-bye. Let's go. Kita tengok apa yang kita boleh buat 9:45 AM. Okay, first kita nak pergi satu church ni. Apa nama dia? Dia about 3 metro station je daripada kita punya Di church di Barcelona. kita punya tempat. Okay, ni first destination kita. Dah Christmas market dah start. Katedral di Barcelona. Katedral de Barcelona. Jom kita pergi ambil gambar. Okay, this is Katedral de Barcelona. Okay, nak masuk kena bayar. So kita lepak luar je sebab kita just nak tengok je macam mana. Lepas tu kita nak pergi Picasso Museum. This is it. Okay, we are in Picasso Museum. Okay, ini semua lukisan Picasso yang dia donated dekat City of Barcelona. About 1000 of them lah. Banyak tu. Lawa-lawa. Okay, kita tengok 9/11. 9/11 macam ni. Ni semua sketch, pencil sketch ni. Aku rasa dia macam tak tentu dia punya ni. Macam ni macam realistik. Okay. Lepas tu ni macam kartun. Ni pun macam abstract kartun. So dia macam style lukisan dia pelbagai actually. Bird in a box. A woman. Who is this? Okay, okay, komen sikit art Picasso ni macam mana ni? Art dia sangat berat. Orang yang faham art dia, saya akan tahu apa dia punya makna di sana. Tak tahu nak cakap. Next one, Arc de Triomphe. Wah, sini lah banyak spot lah. Nice lah, only like macam 10 minutes walking distance from Picasso Museum. Ni lah, apa namanya, Del Torre something lah. Dia ni nak sangat pergi sini. Wah, nak ni apa yang special orang tak tahu lah. Tapi dia kalau malam macam lawa je ni, macam menyala. Ni dah ada tram juga ni. Kita berhenti kat stesen Glorious. 2GB 1 untuk 3 hari. Kejap. Ya. Alright, this is Sagrada La Familia. This is the park. Across the Sagrada Familia. This is me. Tak nampak hang pun. Okay, next one, Casa Batlló. Okay, ni dah. Jom. We are now in Montserrat. 1 jam daripada City of Barcelona naik train. Nampak atas tu, kita akan naik bawah. Wow. Alright, ni train yang kita akan naik untuk ke atas. Kita dah boleh masuk lah. Kita train kita punya tiket dah included dah. Jom masuk. Ya, betul lah. Let's go. Show tiket. Alright, okay. Tak, aku nak duduk macam ni pun okey tak? Ya. Nice.
Aku belakang. So naik Funicular tadi kita sampai dekat this viewpoint, The St. John. Wow. 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 Amazing. Okay, yeah, so we want to go to the cross, like who wants to get a photo? Oh, this is amazing. Di sini kak. Full layan siap. Okay, dekat Mirador St. John. St. John ni ada dua arah lah. Dia nak pergi sana, aku nak pergi belah sini pula. Tengok belah sini nampak St. saja. Dia boleh turun ataupun naik hiking je sebenarnya. Tak boleh naik funicular pun tak apa. Tapi kita dah bayar kan, so kita naik funicular. Kita naik atas tu, tengok power view atas sana. Tu view pada sini lawa. Daniel pergi belah sana tu. Dia naik atas sana. Kita try atas sana. Jom continue. Wow, lagi clear sini. Lawa siut. Montserrat. Wih, awan kapet siut. Wow. Tapi ni bahaya ni. Okay, so nak pergi Montserrat ni, dia luar Barcelona. Dia macam 1 jam perjalanan daripada Plaza Espanya. Train dia selang 1 jam. Kita orang beli tiket yang include everything, return €48 seorang. Dia first kali 1 jam train ke yang Montserrat tu. Lepas tu naik satu lagi train ke atas sikit. Lepas tu last kali naik funicular. Funicular unlimited number of ride lah. So aku tak sure sebenarnya ada berapa banyak funicular kat sini. So this thing kalau kau nak keluar Barcelona nak cek nature kan, this is it lah. Dia tak adalah air terjun ke apa ke, tapi macam puas hati lah kau nak ni. Weh, lawa gila. So last day for our trip, before we catch our flight around 9 PM. Sekarang baru pukul 1. Kita plan nak balik dalam pukul 2 lebih ke 3 macam tu lah. Tengok ni view dia. Baik gila weh. Kita teruskan. Kita explore sikit, naik ke atas ni. The road not taken mate, but taken by me. Tengok puncak ni. Puncak ni lagi on sah. Montserrat. Ui, ni lagi power man. Ni view lagi jahat ni. Atas ni view lagi jahat tu. Letak sikit kat sini.